DAP dah mula juga seperti UMNO menunjukkan taring lah dalam hal-hal tertentu kan, dalam ulasan Guan Eng tentang ekonomi dan juga refund cukai, dalam soal Gobin, dalam soal Ngah-Koming, UEC, semua tu dah mula dalam 3 minggu kebelakangan ni. Dengan meletakkan Hanayo dan juga Steven Sim dalam kedudukan yang mana mungkin PMX dengan kebijaksananya tahu bahawa akan ada tekanan ini daripada PN maupun daripada UMNO untuk menyuarakan DAP kena buktikan bahawa dia tidak akan mengenepikan usahawan Bumiputera, tidak akan buat benda-benda yang orang Melayu kat bandar tak selesa. Sebenarnya dia bukan checkmate tapi dia check DAP. Dia check DAP dengan jawatan. Dia bagi jawatan yang mana DAP akan terpaksa membuktikan bahawa dia tidaklah ekstrim seperti mana yang diwar-warkan oleh Noh Omar dan Perikatan Nasional. Dengan buat itu, dia mengubah kembali gear DAP kembali kepada pra-PRan Sabah, di mana DAP dilihat lebih moderate, ikut dasar-dasar madani, tidak menunjukkan identiti DAP sebelum-sebelum ini yang dilihat lebih keras dalam benda-benda yang cakap waktu dia membangkang dulu lah. Sebab selama 3 tahun ini yang dipertikaikan oleh penyokong-penyokong tegar DAP adalah sebelum you jadi kerajaan you macam ni, lepas jadi kerajaan you quiet macam MCA. Selepas PRN Sabah dah mula dia nak tunjukkan kita tidak seperti MCA. Tapi PMX bukan dia nak marah depan-depan, dia bagi jawatan. Logik juga sebab saya ingat macam waktu dulu Gobin soal parlimen yang hebat kan, Sosma, saya ingat sebab tu saya kerja dengan Noh Jazlan, dia debat bantah Sosma sampai pukul 3 pagi. Bila Menteri Digital dia dah kurang sikit. Sebab dia Menteri Digital tak ada keren. Ada logik di situ. Dan betul, tapi dia lebih bukan semata-mata dia bagi jawatan untuk senyap Zadir. Tidak maksud saya dia bagi jawatan yang confirm akan dipertikaikan oleh orang Melayu, yang mana respon DAP adalah tunjukkan bahawa tak, kita orang tidak seperti itu. Betul. Untuk maknanya fokus kembali kepada the moderation of DAP and not the going back to the red meat.